Hey, what's up guys? Ya Allah, lamanya tak buat video masak. Rindu pelajar-pelajar cikgu. Okay, hari ni kita nak buat video daging belengas menggunakan daging raya haji dalam peti sejuk. Korang tak buat keluar daripada hari tu lagi tu. So korang boleh keluarkan daging. Kalau nak sedap, tambahkan lemak sikit lah. Lepas tu kita akan rebus. Rebus tu dalam 30 minit sampai daging tu empuk and sampai air dia kering macam ni. Okay, lepas tu korang tambahkan 1 sudu kecil serbuk kunyit and then masukkan minyak masak sebab kita nak bagi dia garing-garing sikit. And then korang blend 7 ulas bawang putih dengan seketul halia. Lepas tu masukkan. Lepas tu ambil kicap caramel dengan kicap manis. Kalau tak ada kicap caramel, guna kicap manis sahaja. Tambahkan sos cili, sos tomato dan juga sos tiram. Sos tiram kena lebih sikit baru sedap lah. Resepi ni kita campak-campak sahaja. Tak perlu meja sangat lah. Tambahkan garam sebut rasa cukupnya. Kalau kering sangat, masukkan air sikit. Lepas tu masukkan bawang holland, cili padi dengan kacang panjang. Lepas tu kacang-kacang siap lah. Boleh makan nasi putih. Yang simple je. Aku pun baru puasa lama tak buat video masak. Rindu. Tapi tak apalah. Kalau tak ada, maybe next year pula aku muncul balik lagi sekali. Tapi resipi ni khas untuk korang yang ada daging raya haji kat rumah, tak tahu nak masak apa. Boleh buat keluar ada peti sejuk tu and masak malam ni dengan family. Okay? Selamat mencuba.